Sejahtera, saya Nuraila Suleka, anak perempuan Omar, wartawan cilik TV PSSS Jurnal. Izinkan saya menanyakan beberapa soalan. Okey, boleh Laila. Berdasarkan pengamatan Tuan pada simposium kali ini, apakah antara amalan baik yang boleh diaplikasikan dalam sistem pendidikan kita dalam mendepani revolusi pendidikan 5.0? Okey, terima kasih Laila. Kalau kita lihat daripada pembentangan yang ada dan juga pameran yang disediakan, sebenarnya kesemuanya memang cukup bagus dan dia menepati objektif mengapa kita adakan simposium ini. Sebenarnya untuk kita kumpulkan guru-guru dari sekolah-sekolah yang berbeza ini untuk bersama-sama dan berkongsi amalan-amalan terbaik mereka. Dan yang lebih penting ialah amalan-amalan yang baik ini dibawa dan diadaptasi di sekolah mereka masing-masing untuk manfaat kepada murid-murid yang sedang bersekolah di sekolah mereka. Jadi saya rasa simposium ini sangat penting dan harus diteruskan di masa akan datang untuk memberi ruang bukan saja kepada guru-guru berinovasi tetapi juga untuk berkongsi amalan inovasi mereka, amalan terbaik kepada sekolah-sekolah lain untuk manfaat murid-murid di sekolah. Jika kita dapat lihat hari ini, pelbagai success story telah dicapai oleh sekolah-sekolah khusus ini. Boleh Tuan berikan pendapat tentang kejayaan yang dikecapai ini? Ya, kalau kita lihat kejayaan daripada program yang kita laksanakan, dia sebenarnya ada banyak ruang yang kita sediakan untuk murid-murid meneruskan pendidikan mereka. Sekolah-sekolah seperti sekolah model khas yang menggabungkan sekolah rendah dan sekolah menengah dalam satu institusi. Kita ada sekolah K9 daripada sekolah rendah sehingga ke tingkatan 3 di sekolah yang sama, dan kemudian K11 sehingga ke tingkatan 5 di sekolah yang sama, dan juga sekolah-sekolah lain seperti sekolah dalam hospital, sekolah bimbingan jalan kasih, sekolah Handrigani, sekolah integriti ini memberi ruang untuk pelajar-pelajar kita walau di mana dan dalam bagaimana keadaan sekalipun mereka, sosioekonominya, dari segi kemudahan yang ada, akses diberikan kepada pendidikan ini bagi memastikan pendidikan dan masa depan mereka terjamin. Itu yang paling penting, supaya mereka tahu kita menyediakan pelbagai ruang untuk para pelajar ini meneruskan pendidikan mereka di semua peringkat pembelajaran. Apakah harapan Tuan kepada sekolah khusus di seluruh Malaysia pada masa akan datang? Saya harap sekolah-sekolah ini dapat mengambil kira. Kalau kita lihat dalam simposium ini juga, salah satu perkara yang kita tekankan ialah tentang penggunaan teknologi digital. Kerana itulah masa hadapan bagi negara kita dan juga bagi rakyat Malaysia. Dan bagi murid-murid ini, mereka harus didedahkan sejak dari awal lagi untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, kerana ia akan dapat menyediakan mereka untuk cabaran di abad ke-21 ini, untuk bersaing, kerana dunia ini sekarang tanpa sepadan. Mereka bersaing dengan rakan-rakan daripada negara luar, daripada Australia, daripada Amerika, daripada Germany, untuk bersaing, dan mereka perlu dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran digital, dan sekolah adalah tempat terbaik untuk kita memberikan pendedahan awal kepada mereka. Okey, terima kasih kerana sudah saya temu Bal. Okay, thank you. Dan dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Simposium Kebangsaan Pendidikan Manusiawi kali pertama tahun 2026. Sekian. Assalamualaikum.